ke 80 guys. So inilah CME gap yang masih lagi tinggal. So kalau dia boleh berlaku hari. Alright guys, so tadi tu video dia tak masuk lagi CME gap, dan sekarang guys dia dah masuk CME gap guys. So ini adalah zone kosong alright. Zone kosong ada CME gap yang besar kat sini sebelum rally tu. Ni point 1, point 2, dan sekarang ni kita tengah tunggu dia close. CME gap sekarang ini tengah fill up guys dekat point nombor 3 guys. So dah tak lama lagi guys. So hari ni adalah hari keempat lah kita dekat oversold. So sedikit saja lagi. So nampaknya hari ni dia akan close insyaAllah. Dan guys, liquidation ada banyak dalam minggu ni saja hampir $4 billion liquidation. Itulah bahaya main futures guys. Main crypto ni pakai spot insyaAllah. Relax je guys. Alright, memang dia akan floating, tapi once dia masuk dekat zone 5 dia akan recover balik guys. Korang kena expect pagi tadi dah start jatuh, mungkin akan ada lagi sedikit lagi momentum untuk dia fill up CME gap mungkin dalam petang ni, dan malam mungkin dah tak ada dah. Alright, kebiasaan dia kalau pagi petang jatuh, malam dia dah tak jatuh sangat dah. Okay guys, so all the best guys. So sikit lagi untuk kita confirm dekat zone nombor 3 guys. Dan buran yang 25, buran yang dekat point 5 tu dah semakin hampir guys. Selepas 3 and then stop RSI cross dekat zone 4, then kita akan menuju rally yang ke point ke-5. Korang tengoklah otak-otak kripto, even CZ, founder of Binance pun dia bagi tahu guys. Ni dia vote balik semasa previous buran alright, semasa orang panik jatuh jatuh dia kata Bitcoin crash daripada $101,000 ke $85,000. Yang ni dia beritahu untuk the next cycle. Alright, the next cycle lagi 5 tahun guys. So sekarang ni dia post lagi, baru tadi dia post malam, dia post yang Bitcoin akan crash daripada $1 juta ke $985,000 guys. Kalau siapa-siapa tak biasa dengan kripto, macam ni lah market kripto dia volatile, dia boleh jatuh laju and then baru dia rebound laju. Otak-otak dengan kripto semua relax je guys, sebab benda ni memang dia volatile guys. Sebab itulah kenapa main dekat spot. Alright, main dekat futures memang kena liquidated habis lah, sebab anda tak on nothing guys. Right, main dekat spot at least anda tak jual, selagi anda tak close dia masih lagi guys tu guys. Alright, sehingga market recover then you guys boleh jual guys. Seperti mana biasa, cikgu memang anti Jim Cramer. So Jim Cramer dah cakap sekali lagi, alright, semasa market bottom mesti dia akan keluar perkataan ni, crypto is dead, Bitcoin is going to zero, Ethereum is going to zero as well. Solana please, all trash. Okay Jim Cramer, so terima kasih anda dah bagi indikator macam ni. So it's a good thing guys. Alright, market akan reverse guys. So dekat zone 5 itulah ada area di mana market akan rebound tinggi dekat zone 5. Cuma kita tak sure berapa banyak dia akan naik selepas ini. Tetapi apa yang anda lihat sekarang ini adalah pure manipulation by institution guys. Alright, retail kena jual banyak, baru institution ada banyak crypto guys. Alright, dah tu katakan jumpa lagi guys.